Setiap saat, anda sedang menyedut sesuatu yang membuatkan anda hidup. Tapi, tiada siapa sedar. Benda yang membantu kita hidup juga perlahan-lahan merosakkan badan kita. Tubuh manusia menggunakan oksigen untuk menghasilkan tenaga. Tanpa oksigen, kita mati dalam beberapa minit. Tetapi, semasa proses itu berlaku, badan turut menghasilkan radikal bebas. Bahan kecil yang perlahan-lahan merosakkan kita. Berasal dari oksigen itu sendiri. DNA rosak. Sel tidak mampu membaiki sendiri dan badan mula mereput. Sedikit demi sedikit, penuaan berlaku. Ironinya, kita memerlukan oksigen untuk hidup. Tetapi oksigen juga menjadi salah satu punca kita menua. Dan manusia moden menjadikan proses itu lebih teruk. Asap, tekanan kerja, rokok, kurangnya tidur. Radikal bebas meningkat lebih cepat daripada badan mampu membaiki dirinya. Setiap nafas adalah pertukaran. Kehidupan ditukar dengan kerosakan dari agen radikal. Mungkin harga sebenar untuk hidup adalah badan yang perlahan-lahan musnah setiap hari. Dan semua itu bermula dengan satu nafas. Kita hidup kerana oksigen dan menua kerananya. Itulah harga sebuah nafas.